Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Selamat datang ke podcast Sera TV. Saya Nur Afia Syahirah binti Ahmad Saifuddin, hos anda pada hari ini. Bersama saya ialah Ustaz Wan Muhammad Irfan bin Wan Nur Zakaria. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Hari ini kita akan membincangkan satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Ustaz, boleh terangkan apakah maksud Lailatul Qadar? Silakan Ustaz. Baiklah, terima kasih kepada saudari Afia kerana jemput Ustaz untuk sesi podcast pada kali ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk menjawab persoalan daripada saudari Afia sebentar tadi tentang apakah maksud malam Lailatul Qadar. Kita sering dengar bila masuk sahaja bulan Ramadan, kita akan buru apa? Malam Lailatul Qadar. Tapi bukan sebarangan malam. Kita kena tahu malam Lailatul Qadar ni bukan sepanjang satu bulan itu. Dan maksud malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia ataupun malam kemuliaan, ataupun nama lain adalah malam ketetapan. Apa yang mulia, apa yang ditetapkan? Ia adalah kerana di mana pada malam ini Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam untuk kita sentiasa meningkatkan amalan dan juga ibadah kita. Dan juga diberikan keberkatan kepada umat Islam untuk sentiasa melakukan ibadah. Banyaklah ibadah-ibadahnya. Yang nanti saya akan jawab untuk soalan-soalan seterusnya. Untuk mudah faham macam itulah. Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan di bulan Ramadan sahaja. Itu yang istimewanya malam kemuliaan ini, malam Lailatul Qadar. Apakah dalil dalam Al-Quran mengenai kelebihan malam ini? Silakan Ustaz. Okey, dalil untuk malam Lailatul Qadar ini telah disebutkan dalam surah Al-Qadr. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadru khairum min alfi syahr. Okey. Mafhumnya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu malam Al-Qadr, malam Lailatul Qadar. Lepas tu, dan apakah itu malam Lailatul Qadar? Mana disebutkan pula dalam ayat ketiga, maksudnya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sebaik-baik malam seumpama 1000 bulan. Itu maksudnya. Dan juga dalil daripada Al-Quran tentang malam Lailatul Qadar telah disebutkan dalam surah Al-Qadr. Bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar? Silakan Ustaz. Okey, ini yang Ustaz sebut tadi. Malam Lailatul Qadar ni bukan sepanjang daripada Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir, tak. Istimewanya malam Lailatul Qadar ini adalah pada 10 malam terakhir tarikh ganjil, malam ganjil. Malam ganjil 10 malam terakhir bulan puasa, bulan Ramadan. Contohnya malam ke-21 Ramadan, malam ke-23 Ramadan, malam ke-25 Ramadan, malam ke-27 Ramadan dan juga malam ke-29 Ramadan. Malam-malam ganjil. Itu waktu yang kita kena buru malam Lailatul Qadar ini. Bukan sebarangan malam. Okay. Apakah amalan yang boleh kita lakukan untuk menghidupkan malam ini? Silakan Ustaz. Okey, baik. Soalan ni Ustaz suka untuk jawab. Okey, Fia, saudari Afia dan semualah penonton yang mendengar. Untuk malam Lailatul Qadar ni banyak amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sebagai umat Islam kita kena ikutlah sunnah Rasulullah. Antaranya kita banyakkan beristighfar. Astaghfirullahalazim, kan? Dan istighfar kita boleh juga bertahmid, kan? Banyaklah. Dan kemudiannya kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda adalah rasul kita. Mana ganjaran selawat itu satu dah banyak. Lepas tu dianggapkan andai kata kita dapat malam Lailatul Qadar tu, kan kita dah, Ustaz dah bagi tahu tadi, malam Lailatul Qadar itu sebaik-baik malam seumpama 1000 bulan. 1000 bulan ni 83 tahun. Bayangkan ganjaran selawat kita dapat, istighfar dan juga ganjaran seolah-olah kita beribadah selama 1000 bulan. Kemudiannya kita banyakkan mengaji ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan ayat Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang alunan yang merdu dan juga bertajwid. InsyaAllah akan mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Kerana apa? Bila kita banyakkan mengaji ni, di bulan puasa bahkan sekalipun, satu huruf itu saja, berapa ganjaran dia, Fia? Satu huruf, 10. Okay? Satu huruf saja dah 10. Kalau kita baca semuka, berapa banyak? Banyak tu. Okay. Dan yang paling penting,
kita nak buru malam Lailatul Qadar ini, kita kena bangkit malam. Bangkit malam ni 2/3 malam lah. Contoh kita bangun pukul 3 pagi, 4 pagi kan. Dan kita banyakkan solat tahajud, solat witir. Dan solat tahajud ini dalam bacaan kita, solat tahajud kita ataupun solat tarawih kita, solat witir kita, ada satu yang dianjurkan oleh Rasulullah, itu doa kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okay? Doa untuk kita memohon maaf daripada Allah. Dan satu lagi Ustaz nak kongsikan, bacaan doa yang kita boleh baca ketika kita bangkit malam untuk solat tahajud. Dalam ini dikongsi oleh ustaz kepada ustaz. Bacaan ada macam mana? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Boleh cari doa ni dalam internet, ada dalam Al-Quran pun ada ayat doa ini. Jadi itulah antaranya yang boleh kita lakukan untuk kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Senang kata, kita perbanyakkanlah ibadah kita. Mengaji, istighfar, solat, buatlah segala apa yang kita boleh mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Jadi itu saja. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat bermakna. Sekian dulu podcast Sera TV pada kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.